Oh, satu percubaan. Terus saja ke penjaga gol. Amat. Satu hantaran pendek yang baik di RFC. Satu peluang. Sekali lagi penjaga gol MJTFC dia tidak cemerlang. RFC. Dan itu dia hasil daripada DRA. Satu hantaran ke hadapan. Jaya mendapatkan rakan sepasukannya. Satu tackle penting dilakukan oleh tahanan pasukan MJ. Siasi memperolehi sepakan penjuru. Jaya juga mendapat sepakan penjuru yang baik. Cukup kuat. Pantas penjaga gol melakukan baik kedudukan ini. Satu rembatan. Sudah 3 pertama daripada main MJT. MJT cuba mencari ruang untuk melakukan hantaran. Terus ke sebelah kanan. Dan percubaan yang dilakukan. MJT cuba memainkan terus. Silapan lakukan tahan pertama. Oh, baik tackle yang silapan daripada pertahanan DRA. Pantas pemain pasukan MJT meluru ke dalam main tinggi lampai pasukan DRA menanti di hadapan gol dan sempat melakukan satu pemisah away kepada situasi dirinya sebentar tadi. Namun pantas dia menebus kesilapan. Satu larian ke dalam kotak cuba mencari ruang untuk hantaran. Bahaya kedudukan ini. Tadi. Pantas larian daripada pemain MJT ini. Baik, satu cutback ke belakang dan cubaan yang dilakukan. Masih lagi baik kawalan. Tackle terakhir daripada main pasukan MJT sebentar tadi. 11 minit saja lagi. Baki babak pertama akan berakhir. Satu lambungan dan sedikit tinggi. Saya kira agak bahaya buat pasukan DRA. Satu set piece namun sasar ataupun mistake yang berlaku pasukan DRA ketika ini. Set piece boleh dilakukan. Dalam cubaan terus yang dipilih. Lalu cantik ke ruangan dia bahagian kanan. Masih lagi DRA. Satu percubaan. Pendek saja. Crossing. Tandukan. Awalan daripada DRA. Baik. Ruang untuk melakukan percubaan. Bukan MJT. Tunggu sahaja di hadapan gol. MJT. Dan satu tumbukan daripada